Selamat pagi. Hari ini saya nak sentuh pasal subjek yang selalu dinyatakan, iaitu filem baik tak laku. Maksudnya kalau kita buat filem yang baik, kualitinya baik dan menangi beberapa anugerah, maka sukar untuk dia jadi sebuah filem yang box office. Salah tanggapan tu. Banyak contoh yang saya boleh bagi. Tahun 1972, filem The Godfather arahan Francis Ford Coppola adalah filem box office nombor 1 dunia. Dan pada masa yang sama, pada anugerah Academy pada tahun tu, dia menang filem terbaik. Filem Jaws arahan Steven Spielberg adalah filem pertama dalam sejarah Amerika dapat box office banyak 100 juta. Jaws menang Academy Award. Contoh dari Asia, Seven Samurai arahan Akira Kurosawa menang Silver Lion di Venice, juga adalah sebuah filem box office pada tahun itu. Dan banyak lagi. Persoalannya bukan sama ada filem baik tidak laku atau filem baik box office. Persoalannya sebenarnya adalah apa yang gagal dilakukan di negara ini adalah kita hanya membangun proses membangunkan pembikin filem. Kita tidak ada usaha untuk membangunkan penonton. Sebab filem yang baik perlukan penonton yang baik. Benda ni kesalahannya tidak diletakkan pada penonton. Kesalahannya adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan filem di negara ini. Finas yang dah wujud lebih 40 tahun. Tapi dua perkara yang wajib dibuat oleh sebuah badan pembangunan filem sehingga ini kita tak nampak usahanya. Pertama adalah pengakiban dan restorasi terhadap filem-filem klasik kita. Dan kedua adalah usaha untuk membangunkan penonton di Malaysia. Contohnya menggerakkan sinema komedi, mengadakan program-program yang boleh membolehkan penonton lebih memahami tentang konsep apa sebenarnya, bagaimana kita nak menentukan sebuah filem itu baik atau tidak. Jadi bukan tak ada filem kita yang menang anugerah di luar negara, tapi bila tayang kat sini tak laku, disebabkan oleh ketidakfahaman tentang konsep apa dia sebenarnya filem yang baik dan apa sebenarnya filem yang buruk. Dan usaha ni sangat penting. Saya akan tulis satu artikel yang berkenaan dengan perkara ini. Terima kasih.